Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Aisyah binti Mat Nazari. Nombor matrik saya C24A2072. Hari ini saya nak bentangkan tugasan untuk kursus asas reka bentuk produk dengan tajuk saya iaitu papan kekunci silikon. Slide yang kedua, apa itu reka bentuk semula? Reka bentuk semula ni maksudnya kita ubah slide produk sedia ada supaya jadi lebih baik dari segi fungsi, rupa dan cara pengguna rasa bila guna produk tu. Untuk projek saya ni, fokus saya ialah nak buat papan kekunci silikon yang bukan saja nampak cantik dan moden, tetapi juga user friendly dan sedap bila menaik. Bagi saya, reka bentuk semula ni bukan sekadar tukar rupa atau warna, tapi ia lebih kepada menyelesaikan masalah pengguna. Contohnya, kalau keyboard tu cepat rosak atau tak selesa, kita cuba fikir macam mana nak bagi pengguna rasa puas dan senang bila guna. Dalam projek saya ni, saya fokus pada 3 aspek utama iaitu fungsi, yang kedua ialah estetik dan yang ketiga ialah kegunaan praktikal. Slide yang ketiga, kenapa perlu reka bentuk semula? Saya dapati kebanyakan keyboard silikon sekarang cepat kotor, melekit dan cepat rosak apabila guna lama-lama. Saya ada tanya 10 orang pelajar dalam bidang multimedia dan pengajian skrin, dan 8 daripada mereka cakap benda yang sama. Keyboard silikon ni memang tak tahan dan tak selesa. Selain itu, banyak model juga tak ada lampu LED, jadi susah nak guna bila waktu malam. Sebab tu saya nak hasilkan papan kekunci silikon yang lebih estetik, selesa dan sesuai dengan gaya hidup pelajar zaman sekarang. Seterusnya ialah kajian dan pemerhatian. Kalau ikut sumber dari Tech Design Weekly 2023, pengguna sekarang lebih suka produk yang lebih fleksibel, ringan dan bergaya. Saya perasan dekat kampus pun ramai pelajar suka hias letak meja dengan warna pastel dan tema yang estetik. Jadi daripada situ saya ambil inspirasi untuk reka bentuk saya lebih lembut dari segi warna, tetapi tetap nampak moden dan minimalis. Seterusnya ialah produk sedia ada dan fokus redesign. Untuk bahagian ni, saya buat sedikit kajian tentang beberapa papan kekunci silikon yang dah ada di pasaran. Antara contoh yang saya tengok ialah Foldable Keyboard iClever dan Jellycom Soft Keyboard. Keyboard iClever ni memang senang dibawa sebab boleh dilipat dan ringan. Tapi dari segi rupa dan warna, dia nampak agak plain dan kurang menarik untuk pelajar yang suka gaya estetik. Manakala untuk Jellycom Soft Keyboard pula memang fleksibel dan lembut, tapi kekurangan dia cepat haus, cepat melekit bila guna lama-lama dan bila menaik tu bunyi serta rasa dia agak pelik dan tak stabil macam keyboard biasa. Seterusnya ialah proses reka bentuk semula. Untuk hasilkan reka bentuk ni, saya ikut beberapa langkah. Yang pertama, saya buat kajian pasaran dan pemerhatian pengguna. Yang kedua, lukis sakaran awal dan pilih konsep warna. Yang ketiga, pilih bahan silikon premium yang lebih tahan lama. Yang keempat, uji keselesaan menaip dan akhir sekali hasilkan model 3D serta prototype mini. Proses ni ambil masa tapi hasilnya lebih kemas dan nampak realistik. Pasaran dan pengguna sasaran. Produk ni saya sasarkan kepada pelajar universiti, pereka grafik, penulis kandungan dan content creator. Golongan ni suka produk yang bukan sekadar berfungsi, tapi juga nampak estetik dan moden. Umur sasaran yang saya sasarkan antara 17 hingga 30 tahun. Yang kreatif, suka benda minimalis dan gemar hias ruang kerja dengan gaya yang tersendiri. Seterusnya ialah kriteria reka bentuk dan objektif. Keyboard ni direka dengan bahan silikon lembut yang tahan habuk dan tak melekit. Bentuknya yang estetik supaya mudah dibawa. Warna yang saya pilih ialah pastel supaya nampak segar dan moden. Ada juga lampu LED biru lembut untuk guna waktu malam dan sambungan Bluetooth tanpa wayar. Objektif utama saya ialah nak jadikan papan kekunci silikon ni lebih selesa, bergaya dan praktikal, sesuai untuk pelajar yang aktif dan kreatif. Penutup. Kesimpulannya, papan kekunci silikon ni saya reka khas untuk pelajar dan pengguna muda yang nak gabungkan fungsi teknologi dengan gaya visual yang menarik. Saya harap reka bentuk ini boleh menjadi contoh produk yang bukan sahaja berguna tetapi juga seronok untuk digunakan oleh orang ramai. Sekian pembentangan saya pada hari ini. Sekian, terima kasih.